cukup lagak empat bang kain kalian pa. Cukup lagak dah baru aku bakar ni pa perawan lo. Anak med lo. Siapa anak Jangan mau nikah ya lo. Yang orang nikah nam harga wow dan itu. Dan headphone. Wow tiga kat tahu kalau raya kita lah. Ku apa aja ku pun. Galak ke pura tu. Kalau kau pegang jangan jatuh. Tu malim. Kau kawan. Kau jum kawin. Anju belum jamu, menikah. Lama nanti. Kawin lain, nikah lain. Kira nikah terus dia. Ya. Boleh betul. Boleh, aku boleh. Ya, bak masa umur Nabi Muhammad umur Siti Aisyah buat yang dikurun belum kahwin ni mama. Kah hana goi le menikah mentang. Baru menikah pajangan dua waktu umur Siti Aisyah 12 tahun le tahun kemudian baru go pun pokoknya. Ya waktu umur dipnan. Kau buatnya. Orang gajah mun kara raya di namu. Bukan lagi kita yang bukai bebek kacami angin. Dia bebek kacami angin 12 tahun. Berarti masa dengan kata jangan pernah bahkan keturunan Nabi Muhammad mandum waktu keturunan Nabi Muhammad mandum badi bawah Nabi 7 row mandum anu bak Siti Khadijah kecuali Ibrahim lah mandum Khadijah Lah anak Nabi yang nak Ibrahim. nah nyan anu bak Lami ni Maria Mak Lami. Yang kehinan berarti Rumah mesti. Lami. Tak lah. Harta cuman je gundik nya aturan Islam. Je Gundik tu. Pak gundik hanya buah kerajaan. Nyan anak Ibrahim nyo yang anak Bak Lami. Yang lain nambah lain dari Fatimah sampai Ummi Kasum nyo mandum anak Bak Khadijah. Mak Aisyah anak. Bak Aisyah anak. Gede menikah Nabi Muhammad kat tu. Bak Aisyah bak anak bak perempuan lain hana anak Nabi Muhammad. Hana keturunan Nabi Muhammad. Bak Siti Khadijah yang lebih keturunan ya Allah. Aisyah Hana. Cantik sangat. Walaupun anak banyak. Gede. Kayaknya anak banyak mungkin hana. Baik marah-marah. Ya, di Nabi Muhammad. Cuman yang nan Ibrahim ni anak ke hana tahu sebut orang tu sini. Nyan ya muda kami meninggal. Oh min hana okey. Berarti yang sempat ke perkahwin ke Fatimah sih mendung tuha 6 bulan dia meninggal Nabi baru wafat Nabi baru wafat buatnya Fatimah. Tanya yang sempat lah kahwin Ummi Kasum. Ke kahwin yang pergi onnya juga seorang Emperor Osman Perempuan Osman Duda berpulang balik. Kakak dah kenkeng sampai berpulang balik. Tuan Fatimah. Lagi ya. Aku siapa awak nak bawa tu. Siapa di rumah. Mak meninggal kan anak pegang-pegang bangsa mana dia. Jadi meninggal anak Nabi Fatimah. Ya Nabi Fatimah yang meninggal karya kadu wasatuha kita pegang. Mian anak lain hana itu mandu bubut meninggal. Mandu bubut dari Fatimah. Sekali lagi kan. Fatimah Dura. Kah. Dan durhaka pula sebab meminta ia akan talak lagi lepas tak nyo talak ke cerinyo durhaka tanya. Dan durhaka pula sebabmu macam muka tu. Kau tak kalen kau yang muka tu macam pokok aje nah hana gat muka tu tak nyo durhaka tu sih walaupun hana ada pegah haba walaupun hana ada keun tu kau nyan tu pegah tetap durhaka tu. Macam muka tu olehnya talak ke ceriro dah nampu nu talu long yang curah ceh kayaknya. Yang tu mbak Ada lelaki tali aja anakku. nya hana salah hana dosa hana durhaka dia. Adik kamu mak katnya. Betul. Mamu setelah kita nyo yang jik durhaka kita nyo permasalahan jik bagi kita nyo betul. Baik dari kita nyo. Dari orang apa ni nak pesan? Lelaki. Ada lelaki itu. Aku tidak terima. Tapi nak cit cara jit lelaki cerai dengan cara muslihat. Dengan cara tak hulu tak bayi uragang.
Aina cerelong ngono bipang 40 juta. Berarti jelame ron mantu yang jamu 5 juta ni jok kulung 10 lumai lipat ganda. Cerelong. Jut nyan. Na dosa hana. Na nucut hana. Tapi minta lakai cerelong nyan yang harum. Nyan yang dosa, nyan yang nucut. Tapi minta tajuk peng tadi, dah sogok, dah cerero tinggal jut. Nah hukum nanti kulung. Ya. Okey. Oh, nan dah berarti. Ni kawasan menan mentang. Dah lagi cerita. Kadang-kadang dia dah dapat saya dia. Dapat saya kacaleng yang dia kau cerita. Ni ada tak item tre? Ni ada kebah lain agam kaya. Nyobak dia dari cerita dekat lagi cerita Laila Majnun. Cerita Laila Majnun dah tu bala kau. Ini menurut dia. Boleh dikira raja ya kamu tu bala kau. Kau yang long macam kau aja. Kalau ada dua kan. Yang kamu lang ibarat juga ceritanya anci. Eje sebab meno. Fariza. Mereka kaji kejodohannya yang terbaik aja tangga. Kayaknya walaupun bro kayaknya yang terbaik katanya. Berarti dah ada happy lagi kan makanya Allah tu yang menan. Kailah. Orang tahu. Hai. Hai, hana hantu ulang kama. Kayu orang baca. Temani kakak adik kita mah. Cepat. Cepat. Tajuk. Caira, temani kakak ni bentar. Pergi temani kakak. Dah cepat. Temani sama Caira. Cepat nak. Awak temani. Temani kakak leh. Gepel. Nyek. Kau tu? Nak tumpang kau. Tak kembali tu? Juga payang tak agak baca. Prepare. Kalau nak berah ke Maya bak but, si Jim kat tiap punggung tu. Maya bak yang makan, si Ura tu put, hana tinggal di bawah. Kerja kan macam yang dumpu lagi ya. Atas ke akhirat hana tinggal. Maya keduanya cukup ingat. Ya, yang put jum bin. Hana ingat. Ya ke, hantam saya baru tetamu. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi durhaka perempuan akan suaminya itu tersebut di dalam fakih. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan sesuatu daripada segala yang tersebut itu, dan jikalau dengan satu lahdah sekalipun, niscaya tiadalah wajib atas suaminya memberi nafkahnya pada hari itu. Dan tiada wajib pula memberi pakaian pada pasal itu. Titik. Ya. Tipu mandan tak pupu guna kan lepu apakah sebab durhaka. Kaya. Lepu guna apakah sebab durhaka. Dan antara lain. Hantabi madra tu. Dan hantabi watak dra tu yang pertama. Yang kedua tak terbit tanpa izin gonyan kecuali tak tuntut ilmu wajib. Yang kelima tak pintu tak kena tamang. Datuk pintu hendak pitamang. Yang keput muka lagi muka berfrut. Mata muka wate tak kalian wayan. Dah. Yang kelima hendak tim ikut serta ngengoknya untuk yang kejak goyan tak ikut tanyo. Hendak tim pindah. Ya pakat. Nyo put. Apabila tak put sipu menteng. Maksud contoh yang tak putnya tak mata muka menteng. Buat muka berfrut menteng. Sipu menteng. Jampu. Bak wate. Bahasa. Anjir tu. Bakwat Komen ni jampu bahasa. bakwate ka tak puput lagi nyan ya bakwate kata puput lagi nyan tipu mentang tak puput itu mata muka tu mentang muka berfurut tetek kalian nyan nyo ka durhaka dan bakwate nyan hana wajib lakoi kira nafkah kepada gedanya bakwate nyan hana wajib ablongkot uranyan baktai ke gedanya uranyan beh uro mata mukanya. Tinggal yang kena kem juga dah. Sehingga mereka ada kem wajib belalam. Ni hana ada kem hana wajib. Orangnya hana ada kem hana wajib. Sehingga hana ada kem hana wajib. Lasa hana ada kem hana wajib. Sabe hana wajib. Ya, sabe hana hana wajib kira nafkah. Beda fikir mang kalakian bunga-bunga dak ang gebi yang lu lakem setelah kem baru hana gebi baca baru. Tapi bunga-bunga dak dapat haikan. Lain hukum. Mantap bunga-bunga dak tu. Kah hana wajib kira nafkah. Nafkah untuk makanan hana wajib kira dan untuk pakaian hana wajib kira. Bawa tanya jangan dik jatuh. Ya. Makanan hana wajib tak kira, hana wajib kira di suami kepada tanya dan pakaian pun hana wajib kira.
Tapi apabila mu suka hanale lagi nyan, nyo kau wajib kira alam. Ada pi kan lagi nyan, hana tim ikut serta mentung. Pokoknya antara kesebutkan bunuh yang 6 macam bunuh mentung, hana tapubut sipu mentung, ka gugur kewajiban nafkah. Ati huragam ke gedanya. Dia sagak dalam yang ni agaknya pakai dan kanya. Nyan dosa ra ke Allah Taala. Hidayah cukup buat dalam ni. Hidayah kok buat dalam yang ni. Baju sapu dan kamu kadang hari tu. Ada adik-adik kan. Ya. Gimana Ulang tawai bilang sapu utang kaya nampak dapat ju. Yang Kira aku kau boleh limau. Gimana? Nyan dosa kok nyan. Ada tu sama hai dapat perangkat. Hai dapat pelang muka dah. Sen cit. Akan cik. Hanjut cik. Benar. Ke. Hai ke. Ai nak hendu, ada pun ai lagi. Dia. Ada benar kewajiban dia background muka mentung. Ada tak kalangan kaki. Bunuh orang pegang hai dong, ai okey. Tapi benar, nak cerita benar. Main nakai ceritanya. Yang dalam cara fakah kan katanya. Tagu nuju bulung kau kan kana bahu nani gede. Ya nama nanti. Mana ada syariat. Karena yang wajib kira fakah koknya ke katanya kontayo koknya. Yang penting nak kem dengan dalam kop. Dia bukan kem maju. Datem yang baik. Angkut angkut ajut. Ajut yang baik. Taruh ke sana nang lagi agak but. Ada so aku pegang. Agaknya je kan angwa. Anak tak pula. Jika tu lembut kita pegang. Tak icah ke tak icah habis dia lembut perempuan ke lembut tu. Anak pegang. Sudah berumah baju-baju. Rumah kali bu kali kebikan ni lengkap kan kana. Ya nak yang ada jujur biasa. Kok lembut tu. So boleh lembut sampai muka bekas sampai. Ha? Cukup tak tu. Lengkap. Boleh pudra ada ju. Lengkap sampai aku. Baik tapi. Tapi yang baik kan lengkap ada je tapi mio lengkap kan anak pupu. Mungkin lembut. Baik. Ya yang hanjut mereka kata lengkap aja yang pak pasanya liko. Kaya kan ada ada saya. Apa ya? Kan ya hanjut lengkap dia. Ya hanjut. Di mana sapu itu mana tu? Pokoknya ya hanjut lengkap tipu. Bela lengkap aja. Baik dah membuat. Nak je. Juk terang. Dan kok mandung. Ya, mbana. Jadi hana wajib kira nafkah. Bertinggal bangka lagi yang itu bang mata muka ada bangkrut muka ada. Bangkrut muka ada kata. Pakai tanya, kita nyor bang minta pakai lah tu katnya. Ya hanjutnya. Mana Katanya hanjut? janji dah pulang muka je poh di tangan dah. Gabut awak dah gumpung katnya dah minta kerot. Yang punya ada. Nyan pe hanjut. Dah pulang muka mati je ada. Yang kehinaan penduduk kesabaran waktu yang kehinaan. Nah sabar tu. Abang kita yang ke Jawa pun no. Aku dah nak isteri dah nak apa? Dah lupa dah perjumpaan apa? Kau lah. Dapat juga tu. Dapat. Dah pasal hanjut dengan Hai. kan. Sidra suami hanai kira apakah lahir mesti tak pegah ke? Hanjut pasal han. Dia sidra rumah. Di rumah ini sabi mesti tak pegah hanjut pasal han. Sebab ha? Ibang bukan? Hanjut apa pasal han? Ibang dia bukan? Agak abang dah yang lebih lama dah chat dah. Dah tinduk dengan je tiga mati. Hidup tu mati. Apa leh mati. Hai dengar ayah tu. Mana wai. Kita tak ada makan apa-apa. Biar lapar aja. Mak hidup tu mati. Yang dah saji. Mati berdua. Ya mesti kalau kayan kan. Mesti kalau kayan kejadian kita yang opih lagi haba puno tak minta rezeki apa dia jihai tim minta rezeki sagai-sagai. Yang dia lapor. Ya lapor bab pihak yang berwajib bab penghulu tak pegah biasa katanya lah. Ha, tak jid tak lapor bab hakim yang keban. Tapi mesti tak nak cok alternatif ko tak ya peluang. Tak cok nang kasih beda ya umlaya nyan hanjut. Tapi kan lagi nyan lagi apa pun tak gepegah. Muka tu gage bokrut tak minta rezeki ko tapi nyan tu hanjut. Tak kan dia, tak kan. Ada ya. Itu karu. Gacut. Baik nak berkaru. Hai. Jangan supaya dah keluar. Jangan supaya. Ya, benar. Alhamdulillah hari ini turun drastis dan Itu bak.
bab bukan bidik ni gau. Kalau banyak ada mana di lakon Ya. Berat kita. Ya, kedek nak perah kan aku. Kenapa Ada awak nak jamu nah, darah aku. Hari perkara Berat ya. Ira aku nganggap paksa ke bidik almarhum Maya. Ya. Firah mah ikli cerah. Sayang bi, sayang you. Maya, mak majo. Tapi di ni long aku pegang. Sayang punya kaki. Sayang aku pegang tu. Nanti yang aku beri. Anak ini lo dia nak apa nak aku beri. Saya bidik. Majo. Nyan habau kan? Kan nyan habau kan? Bidik nyan pengaruh pi kan bak keturunan tema. Yang ke. Ya hinan cukup Bapak he. itanya ada berapa ni nyan. Ya. Muda tak. Kan. Bak dia kata hilang aku dah cam dah mah lagi. Ya ke. Yang pemusik mau kawin dua katanya yang kadang dosa. Yang kan susuan hanya tem kawin anak rida. Anak rida. Sama anak rida musik tanya nana tu. Tak ada bidik anak tu. Nana gop tapi bidik anak jaga tanya cit. Yang anak tanya anak gop yang hanjam kawin. Yang kun mak rida. Yang kun mak rida. Kalau naik jinjit. Anak ini kai tu kampung apa? Hanjam kawin cit. Yang mau kawin ditang hanjam. Anak rida. Tapi Mak kai adik. tu hanya kawin, kai bro, ibadinya. Anak keberadaan rumah moya. Walaupun jadi anak gop hendak berdiri tidak acok masa dapat. Tapi dia tanya, nak hendak dia dah kawin. Tapi nak syarat dalam hal rida ayan. Nak syarat di dina baru kadar kira rida. Me kurumbaknya lah nak kira rida. Dina kadar baru kira anu rida. Baik tinggal hendak lako di lakepi di katanya kada pegahan lako tayo anu rida. Kon. Kanya, kata orang salah pun. Ada ni benefit ni, jangan dia ilong tu. Benefit ni dia ilong, nanti dia kan rida, dia jadi kawin dia semua. Ya, ini orang kon. Ha, yang kira dengan anak rida, anak manyaknya umuji di bawah daripada 2 tahun. Tahun 2 tahun anak manyaknya. Dan ipim di katanya paling peh 5 Muya kurung daripada 5 kan anak rida. Mesti sabar juga mudah ipim halo tu. Kai im sah anak bila dia yang kan anak rida. Ada mutah yang bukan melewat daripada 5 nya kira le mutah yang tidak kira rida. Dia tak kira ada. Tapi ni mangga tiga, mangga kena. Dua buah ni tante. Hana popo kali nak buka kata saya. Di draw anu banyak yang umum di bawah. Kan dengan lek nong hai. Umum di bawah 2 tahun. Dia di bawah 2 tahun yang tetap hana kan dia nak rida. Ya, nak pupunya. Kali nak buka kata saya. Lah kau tim tanya nak rida nak kau don. Aduh ha. Dia di umur di atas tu buat dia. Kata dia halal, hana. Yang kenyan ke lepas salah but surah dia urus. Yang kan masalah dia yang kau bihar, yang hancur persahaban bentuk jujuk tubuh, dengan mahram katanya jujuk tubuh, pukul anak jara, pukul anak mata. Ini sifat hana masalah. Oleh yang lam bunani sihat, meyahana tadi sihat, sihat. Menyo tak gerot tu ada aje ni tak mak dia. Kok hi jalan mana ini dia sihat, hana sihat ni hana tani. Oh, sabar. Jarang mak pak lagi apa jarang mak lu, tak sabar. Nya tak ada sihat. Tapi Mia untuk kebangga ya Hana. Kalau kau dah yang kan kebangga, ya Hana diharnya, ya ada dihar. Kanjur untuk ikhtiar, ini untuk hati-hati, ini lebih baik tak pegang pola mbak awam, kan baik ni kumpul tenan tak takut ruh namun ni itu. Kasih dia, lebih baik pegang haji lagi yang baik kumpul ni tu. Cara ni. Pendek. Menyo orang bukan hancur sebab. Jut. Bila juga putra, nak salah. Apa ya Apa ya belah susu, nasi 4 sehat 5 sempurna. Nak katanya.
Kayaknya. Ngayon ako apabila Berpang-pangan ni. apabila Gaya hanap pa yung kupi-kupira. Kopi itu. Pak dia lima. Cik dah jual gaji ke susu. Ada gepi gantung kok kan deman. Kanang belah itu. Ah, dia Kau yang mana cik nikmati sampai itu. Munya model lah yang gini mati lah muncul. Maksudnya ada duangan gitu. Ya. Janganlah. Tapi Nona cantik. Yang lanjut yang kalau perkara anu maya umur di bawah contoh pembinaan mana. Anu maya umur daripada 2 tahun, di bawah daripada 2 tahun. Mana boleh ada pihak kalian tidak. Dan ijab kalimah lebih daripada 5 itu bukan. Dia kurang daripada nyan. Aku salah. Betul Beda namanya. Misal lu cerita aja kali je kata kita buan dia je mudah geh pro tu tak kira ahli je. Ku makna tikiban ni sabah-sabah menaninya atau sabah keturunan ji. Maksudnya ani kita malimang boh ni kita. Sabah. Berarti menang tu. Anak long na limang, anak dua na limang. Kata long di anak dua na limang. Sabah. Cok anak dua nan yang siro antara limang cok kita nanti. Berarti anak yang sironya yang hanjit im kawan malimang boh anak long nya na kala. Kan siro na long malimang boh anak long. Ni tak ada dia anak boh yang kan dari jangan long. Dia im kawan anak long lain. Nam yang kok mak punya. Mak dia sangat masuk. Ni anak long malimang boh hanjit kawan ni ji. Banyak mai. Nah, sabah tidak, sabah sesuai. Pegang duit, kasih tu nenek aja. Makasih nenek udah punya duit. Kasih eno. Kata si lagi kan, ini payang-payang tak tinggal kait teja abut le. Orang itu teja abut le, tak ke ni payang-payang tak ke macam ni. Tinggal dah sambung lang payang mana? Mau 3 saja. Ya. Ini naik Nah, kalau kasih mi taja apa kebaikan, kok kayak ni. Contoh lagi yang balai yang 4 kan, yang 4 untuk. Nak kerja? Nak kerja? Acik dah kan, hai lo bagi peng bah kau murung tahu murung belah dia ada laut dia. Katanya, jelas dah. Bangga kan hana perlu. anak dia punya yang paling mampu. Hanya jawab ada orang apa boleh. Ini yang penting karena aku Ini anak lagu. Ada hari tangga kan. Dulu hidup. ada jalani hari-harinya. Ada dulu hidup. Ada banyak juga pakai. Tempatnya saya mesti enggak bertanggung jawab ke. Sekali lagi ya. Kan yang lalu kan ya harusan. Jadi kan na hablu min Allah, na hablu minan nas, ni hablu minan nas yang perlu kami hablu min Allah yang urusan orang Allah, anak urusan yang lain. Anak perlu ada urusan ada yang pula kau tanya kau anak perlu yang urusan Allah.